Sekali saya boleh buat suara Nobita juga. Doraemon! Awak tolonglah saya, Doraemon! Lagi sekali abang nak dengar daripada adik-adik, okey? Semut berkawat satu-satu orang. Oh, Dik. Segi. Dihalalkan. Ada. Okey, hari ni. Jangan dengar. Kita nak langsung dengar. Dan ini adalah nama terakhir. Ini bukan kira macam kita nak buat surprise ke, nervous ke apa. Memang ini satu je. Ada benda yang saya nak announce. Kejap lagi. Saya Syahir. Hai guys, saya Liana. Saya Ron Isa. Hai, saya Syafiq Lego. Saya Jana Izandi. Hai, saya Najazul, bakal penyampai baru era. So, kita orang daripada 3 bagi era. Saya Radin. Saya Nabi Ahmad. Saya penyampai era baru. Apa yang aku nampak kat korang adalah aku yang dulu 11 tahun lepas. Dia masuk dulu. Dia masuk. Okay, consider batch. First batch lah. First batch. Siapa ada lusuh pipit? Sama lah. BSUR SICSUR. Okey, sekarang saya menjadi juri pada pencarian bakat baru era hari ini dan kita akan tengok recording pasal Nuri aku nak. So yang mana macam contoh Cantik. Okey, so kita akan cari yang mana untuk kita bawa ke final esok ni. So this is the shortlisted. Hujan, basah. You guys ready? You guys gonna be the announcers? Masih lagi bersama saya Ajib. Sekarang kita ada Pak Azad bersama dengan saya. Memang kadang-kadang boleh cakap jawab lah. Tapi kalau bila tengok Pak Azad, saya dah mula cakap final, saya tak ada masalah. Sempoi. Serious pula. Like very emotional serious. How was your journey here, Pak Azad? Very good. Oh, very good, huh? Yes. So how do you like Malaysia, Pak Azad? So far saya macam prepare lah sikit-sikit because usually kalau benda macam DJ, announcer ataupun benda-benda macam ni dia kan more to spontan. What up? Kembali lagi bersama saya The di era muzik hit terkini. Dari mana tadi dia? Dari semalam. Bukan semalam, hari ni dah. So stay tune dengan era music hit Turkey. Basik kan cerita lah, nak tanya awak tentang perkembangan awak sekarang untuk high concern. Macam mana Basik? Awal-awal tu dah best lah, pagi end tu macam tu lagi. Tu siap goreng, ayam tu siap rebus. Boleh juga borak-borak dengan Akil. Petang ni topik kita sangat menarik. Hai korang, so hari ni Jana nak untuk korang teman Jana dekat era pagi daripada pukul 6 pagi hingga 10 pagi. Daripada top 30 hari ni kita akan pilih dalam 12 orang untuk mara ke peringkat seterusnya. So untuk top 12 ni kita akan announce dekat petang era bersama Haziq dan juga Muna. So 12 orang ni setiap hari diorang akan ada beberapa cabaran yang diorang kena buat. So good luck. Selamat petang guys, ini petang era bersama dengan Haziq dan Muna Bella. Hari ini kita ada tugasan yang sangat serius. Yes, kita akan umumkan siapakah yang akan mara ke peringkat seterusnya untuk penyampai baru era. Daripada 30 orang, berapa orangkah agaknya yang akan layak ke stage yang seterusnya? Intan! Ahmad Ashraf bin Kamaruzzaman. Amirul Rahman. Selesai sudah tugasan untuk hari 30 penyampai baru era. Datang uji bakat untuk kita pilih 12 nama menjadi finalis penyampai baru era. Tapi masih kita belum ketahui siapakah yang akan menjadi wild card
untuk penyampai baru. Wow. Siapa antara 18 orang itu? Kita nantikan Yup. dan kita akan sambung dengan tugasan yang seterusnya. Yes, so guys, terus stay tune bersama penyampai baru era. Music Hit Terkini. Ada benda yang saya nak announce. Ada satu lagi peluang untuk anda layak menerusi satu tiket wildcard. Wow. Dengan cara kita akan post gambar 18 orang ni dekat Instagram era.je. Dekat bawah tu kita akan tulis semua 18 nama. Dan likes yang paling banyak akan layak untuk menjadi peserta ke-13 penyampai baru era.